على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, saya menyuruh agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sebuah tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Bersempena dengan Hari Keputeraan Dunia Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang ke-78 pada 11 Disember 2023 ini, maka marilah sama-sama kita hayati khutbah yang bertajuk Penjaga Kemuliaan Agama Islam. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Perlembagaan Persekutuan Perkara 3 Kurungan 2 memperuntukkan Raja adalah sebagai ketua agama Islam bagi negerinya dan setakat mana yang diakui dan diisytiharkan oleh perlembagaan negeri itu, sebagaimana juga yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1959 Perkara 48. Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam menjadi ketua agama negeri dan boleh menyebabkan diperbuat undang-undang bagi maksud mengawal sedia hal ehwal agama Islam dan menubuhkan Majlis Agama Islam Selangor MAIS untuk membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam semua perkara yang berhubungan dengan agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 165 yang dibacakan di awal khutbah tadi yang bermaksud, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain dengan beberapa darjat, kerana dia hendak memuji kamu pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, selaras dengan peruntukan tersebut, enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 digubal bagi memperuntukkan bidang kuasa dan tanggungjawab MAIS serta agensi Islam yang lain terhadap agama Islam dan umat Islam di dalam negeri Selangor. MAIS ditubuhkan di bawah Seksyen 4/1 berperanan sebagai badan penasihat kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan dan merupakan pihak berkuasa utama selepas Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam di negeri Selangor, kecuali perkara-perkara yang berkenaan dengan penentuan hukum syarak dan pentadbiran keadilan. Enakmen tersebut turut memperuntukkan fungsi MAIS untuk membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam, tanggungjawab dan kuasa-kuasa MAIS dalam mentadbir agama hal ehwal agama Islam di dalam negeri. Dalam melaksanakan dasar-dasar dan kuasa-kuasa MAIS, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, iaitu agensi di bawah Kerajaan Negeri Selangor, telah ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri bagi membantu melaksanakan dasar-dasar dan kuasa-kuasa MAIS. Manakala perkara berkaitan pelaksanaan fungsi-fungsi kehakiman Islam dan pentadbiran keadilan, MAIS berperanan untuk menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam pelantikan ketua hakim syar'i, hakim Mahkamah Rayuan Syariah dan hakim Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 56, 57 dan 58 enakmen yang sama. Segala perkara berhubung penubuhan mahkamah dan pelantikan hakim-hakim Mahkamah Syariah perlu dibuat melalui MAIS. Selanjutnya, dalam perkara berkaitan hukum syarak, Duli Yang Maha Mulia Sultan berkuasa melantik mufti dan timbalan mufti bagi negeri Selangor bagi menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan berkaitan dengan semua perkara hukum syarak. Seksyen 46 memperuntukkan MAIS mempunyai kuasa dalam melantik anggota jawatan kuasa fatwa. Jawatan kuasa fatwa mempunyai kuasa untuk menyediakan fatwa atas apa-apa persoalan
yang belum muktamad atau yang menimbulkan kontroversi berhubungan dengan hukum syarak seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Hadirin yang dirahmati Allah, kerajaan negeri dalam pentadbiran agama Islam melalui pengurusi Jabatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Islam, yakni Esko Kerajaan Negeri, yang berfungsi sebagai pegawai perhubungan di antara MAIS dan kerajaan negeri bagi perkara berikut. Yang pertama, memberi pandangan dan memastikan dasar-dasar MAIS mengenai hal ehwal Islam dapat dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Yang kedua, memastikan peruntukan daripada kerajaan negeri kepada JAIS, Jabatan Mufti Selangor dan Mahkamah Syariah digunakan dengan sewajarnya selaras dengan tujuan peruntukan itu diberikan di negeri Selangor. Dan yang ketiga, memberi pandangan tentang pembubaran polisi dan pelaksanaannya mengenai hal ehwal Islam di negeri Selangor. Muslimin Islam jemaat yang dirahmati Allah, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Syarfuddin Idris Shah Al-Haj, sejak menduduki tampuk pemerintahan sangat prihatin kepada pelaksanaan prinsip-prinsip Islam, ancaman-ancaman yang menggugat kesucian agama Islam, dan memastikan umat Islam sentiasa memperkukuhkan kekuatan dan kesatuannya. Semua perkara-perkara ini telah dilaksanakan dengan penuh kepertimbangan, kesaksamaan dan adil kepada semua rakyat. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sad ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Yang bermaksud, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Baginda Sultan telah mengarahkan MAIS supaya mempertahankan penggunaan kalimah Allah dan menegaskan dalam titahnya supaya rakyat negeri Selangor yang bukan beragama Islam akur dan mematuhi larangan penggunaan kalimah Allah seperti mana diperuntukkan dalam Enakmen Agama Bukan Islam, yakni kawalan perkembangan di kalangan orang Islam 1988 yang telah diwartakan pada 7 Julai 1988. Ini termasuklah penggunaan beberapa perkataan lain yang termaktub di bawah Enakmen Agama Bukan Islam ini bagi tujuan komersial dan bagi tujuan menamakan tempat perniagaan atau bangunan. Kita baginda lagi, kalimah Allah tidak boleh diletakkan di tempat yang salah atau digunakan selain daripada maksud Tuhan yang Maha Esa yang menjadi pegangan akidah umat Islam. Imam Al-Ghazali berkata dalam kitabnya berjudul Al-Iqtisad fil Al-I'tiqad, Ad-dinu ussul wa sultan harisun, wa ma la ussa lahu famahdumun, wa ma la harisa lahu fadai'un. Bermaksud agama itu adalah asasnya sedangkan pemerintah sebagai pengawalnya. Apa yang tidak ada asasnya nescaya boleh membawa keruntuhan, dan apa yang tidak ada pengawalnya akan menjadi hilang. Baginda amat mengambil berat tentang pentingnya perpaduan dan persaudaraan umat Islam di negeri Selangor. Kitab baginda dalam istiadat penghunian watikah pelantikan nazir dan imam masjid negeri Selangor 2023 hingga 25 di Istana Alam Shah. Beta amat tidak berkenan masjid dijadikan medan politik dan propaganda politik kepartian. Masjid dalam menjadi tempat yang bebas daripada sebarang pengaruh dan elemen politik kepartian. Kuliah agama yang dijalankan di masjid-masjid tidak sepatutnya dijadikan sebagai platform untuk menghina, mengumpat, memfitnah dan mencaci mana-mana pihak. Jika perkara ini berlaku, ia akan menyebabkan persengketaan berpanjangan dan akan merosakkan ikatan persaudaraan sesama umat Islam. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, keprihatinan baginda dalam mengukuhkan perpaduan dalam kalangan umat Islam dan dalam menjaga keharmonian masyarakat dalam negeri Selangor ini telah dizahirkan melalui khutbah-khutbah yang disampaikan melalui mimbar-mimbar masjid. Sebagai contoh, baginda mengulangi peringatan melalui khutbah yang disampaikan pada 21 Julai 2023, di mana baginda mengingatkan akan bahayanya perbuatan mengumpat, mencela, mencaci, memaki hamun, apatah lagi memfitnah, yang mana ianya tergolong perbuatan dosa besar yang lebih buruk daripada membunuh.
Baginda yang juga pengurusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bimbang jika amalan memfitnah serta caci mencaci ini tidak dibendung, perpecahan umat Islam khususnya di negeri Selangor ini akan menjadi semakin parah dan tidak terkawal. Daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-din nasiha kullana liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Agama itu merupakan nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Sabda Nabi SAW, untuk Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan bagi para pemimpin kaum muslimin dan kesemua mereka. Riwayat Muslim. Imam Al-Mawardi menukilkan dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Beliau menyebutkan Al-Imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasati din wa siyasatul dunya. Imamah atau pemimpin utama adalah menjadi pengganti kenabian dalam mengawal agama dan bersiasah dunia dengan agama. Kesimpulannya, hal ehwal tadbir urus agama Islam di Selangor adalah berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1959 yang diterajui oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan dengan dibantu oleh MAIS dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri melalui agensi-agensi kerajaan negeri iaitu Jabatan Agama Islam Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor. Pelaksanaan tanggungjawab dan fungsi setiap agensi tersebut telah diperuntukkan di dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Seperti mana yang dinyatakan oleh para cendekiawan, "An-nasu 'ala dini mulukihim." Manusia adalah berdasarkan agama, yakni cara hidup pemimpinnya. Ucapan ini menepati realiti kemasyarakatan dan inilah yang berlaku dalam kebanyakan kehidupan manusia. Justru Sultan sebagai suri teladan, maka sudah tentu akan memberi kesan yang mendalam kepada rakyatnya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah ini mari kita sama-sama hayati pengajaran berikut. Yang pertama, umat Islam wajib meneguhkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, umat Islam wajib mentaati arahan-arahan pemerintah dan yang adil, terutama sekali dalam hal ehwal agama Islam. Dan yang ketiga, umat Islam wajib mencontohi kepribadian Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Yang bermaksud Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu wahai umat Muhammad, bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka, yakni khalifah-khalifah yang berkuasa, dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka yang Islam yang telah diredainya untuk mereka, dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan yang dari ancaman musuh. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku, dan ingatlah sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang durhaka. Surah An-Nur ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.